kalau nak tanya, perlu ke kita meyakini malaikat? Perlu. Perlu untuk apa? Hikmah dia untuk kita lagi banyak contoh dia berbeza apabila kita buat sesuatu amalan, kita tak rasa pada orang yang sedang memerhati kita. Okey, berbanding dengan kita buat satu amalan dan kita rasa ada orang berhati kita. Ada orang berhati kita. Sebabnya ada yang mencatat amalan baik kita. Kita buat amalan satu mencatat amalan baik. Okey. Ada tak malaikat yang mencatat amalan buruk kita? Ada. Sama? Malaikat atik. Malaikat atik ni sorang kok? Okey. Bagi setiap diri awak ni ada satu malaikat catat amalan baik, ada catat amalan buruk. Maksudnya banyak. Jadinya ke mana saja awak pergi, dia mesti ada. Jadi hikmah dia adalah untuk supaya awak ni memperbanyak amalan baik. Amalan buruk tu kena kurangkan. Supaya kita menjauhilah amalan buruk. Okey. Jelas tak? Jelas tak hikmah dia? Jelas. Okey, lagi apa yang hikmah dia lagi? Okey, supaya dapat meningkatkan kesenangan diri kepada Allah. Supaya meningkatkan yang pertama, supaya memperbanyak amalan baik. Yang kedua, menjauhi amalan jahat, maksiat, amalan buruk, gewel dan sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan iman kepada Allah. Okey, untuk yang terakhir ni kita akan okey, untuk yang terakhir Ustaz akan bagi lembar kerja. Okey, macam biasa kumpulan kumpulan yang apa dia? Okey, lembar kerja ni awak kena buat dalam buku kumpulan dan lepas tu kita akan sama-sama semak. Okey. Okey, wakil kumpulan boleh bagi ambil. Dia tak nak lepas tu terus jawab. Okey, boleh jawab.
Okay, dah siap belum? Dah. Okey. Untuk yang seterusnya, kita nak semak. Okey, awak boleh tukar kertas tulis ke pula lain. Dan jangan sama-sama write lah ni. Pusing lagi. Awak di sana. Baca. Awak tadi di sana. Mana? Itu. Mana? Tukar lagi. Okey, awak tukar. Lagi bagus. Ya. Kalau cepat. Okey, tengok soalan yang pertama. Malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang dicipta daripada cahaya. Okey, betul cahaya? Betul. Okey, bagus. Yang kedua, pidana. Baca. Okey, betul. Beriman pada malaikat termasuk dalam rukun iman. Okey, betul. Yang ketiga, Man baca. Okey, malaikat sentiasa patuh. Okey, betul? Betul. Okey, yang keempat. Lagi baca yang keempat. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasul. Okey, betul? Betul. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasul. Yang kelima. Awak baca. Dia kasih. Ini mengambil nyawa segala yang bernyawa. Mengambil nyawa segala yang bernyawa merupakan tugas malaikat Israel. Kan ada lagu. Bila Israel datang memanggil Yang setertutup Okey, jadi apa bila-bila masa boleh untuk malaikat Israel ambil nyawa. Jadi suatulah kita kena berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Okey, soalan yang bawah pula. Apakah hukum beriman kepada malaikat? Ada yang jawab selain wajib? Siapa jawab harus? Siapa jawab harus? Ada yang jawab harus tak? Ada. Okey, siapa jawab? Wajib. Soalan kedua. Berikan dua hikmah beriman kepada malaikat. meningkatkan keimanan diri. Meningkatkan keimanan diri. Okey, lagi apa lagi? Iman semakin menambah. Meningkatkan keimanan kepada Allah. Tak, iman semakin menambah. Apa? Iman semakin bertambah. Iman semakin bertambah boleh. Mendapat pahala boleh. Hati menjadi tenang. Okey, boleh? Menjauhi perkara yang tidak baik boleh? Mengamalkan seseorang supaya sentiasa memperbaiki amalan soleh. Okey, amalkan. Mengalahkan seseorang supaya sentiasa memperbaiki amalan soleh boleh? Awak? Boleh?